Halo semuanya, kembali lagi dalam Kumpul Bitcoin, siri Kumpul Bitcoin, dan ini merupakan episod yang keempat ataupun yang ketiga, aku lupa. Okay, so sebelum aku start video ni, aku nak cakap video ni bukan financial advice. So sebelum korang boleh sebarang coin crypto dan terjun dalam bidang ni, do your research and analysis. So kita akan terus ke videonya. So kat sini aku akan beli RM100. Okay, aku dah top up dah tadi sebelum aku start video. Aku dah top up RM100. So kat sini macam biasa, kita beli Bitcoin, tekan Bitcoin, kita tekan buy. Macam biasa kita buat once off dan kita akan habiskan RM100 ni. So ya, kita masukkan amount dia. So tekan next. So kita akan dapat Bitcoin sebanyak 0.002 something, okay. Dan ya, kita kena charge sebanyak 2% juga macam biasa. Okay, so ya, Lunar ni pun macam biasa, korang kena ingat lah. Okay, macam biasa. So kat sini aku akan masukkan nombor PIN dulu, pasal nanti aku akan tunjukkan aku punya payment. Okay, so aku dah buat pembelian Bitcoin sebanyak RM100. So aku akan check aku punya total Bitcoin sekarang ada 0.001201. Okay, dan ya, sekarang harganya adalah RM459. Sebab ya, sekarang market tengah turun. So nilai pembelian aku, bukan nilai pembelian lah, value Bitcoin sekarang dah turun sedikit. So ya, aku rasa itu saja untuk video pada kali ini. Dan sebelum aku tutup video ni, aku nak bagi tahu aku rasa ya, untuk investment kita bos terakhir ataupun goal yang terakhir lah untuk investment ni adalah untuk mendapatkan compounding interest. Sebab compounding interest ni, once kita faham, wah, kita memang akan untung beratus persen. Okay, sebab Albert Einstein pun ada cakap compounding interest adalah keajaiban dunia yang ke-8. So bagi aku, investor harusnya dan sepatutnya faham dan jadikan tumpuan compounding interest tu sebagai diorang punya goal lah dalam investment. Sebab investment ni aku cakap bukan jangka pendek, dia adalah jangka panjang, long term. So ya, aku sarankan kalau korang ada duit di dalam bank ke ataupun duit cash lah, okay, jangan pegang duit cash terlalu banyak. Sebab sekarang value duit kertas dah menurun. Sebab ya, seluruh dunia dah print duit sebanyak-banyaknya. So memang aku boleh cakap untuk mengekalkan kekayaan ataupun untuk terus bertahan hidup, sama ada kita buat bisnes ataupun investment lah, okay. Dan lagi satu, trading lah. Tapi trading aku cakap memang susah sebab kegagalan seorang trader tu sebanyak 97%. Okay, so kebanyakan trader memang akan gagal dan hanya 3% sahaja yang akan berjaya dalam bidang trading. Okay, so aku boleh cakap jadi investor ni senang, tapi dia adalah jangka panjang. Tapi kalau trading, dia susah, tetapi kita boleh dapat untung dalam jangka yang pendek, dalam short term lah. Okay,
Dan ini aku ambil kata-kata lah, aku quote kata-kata ni dan aku dapat daripada Akademi Kripto. Okey. Sebab aku pun memang suka tengok diorang. Okey, diorang yang mengajar aku jugalah macam mana untuk invest dalam kripto, untuk berjaya dalam bidang ni, okey. So, aku ingat diorang cakap, semua orang berhak jadi investor, tapi tak semua orang berhak menjadi trader. Okey. So, aku tutup video ni dan sekali lagi aku cakap video ni bukan financial advice. Sebelum korang beli sebarang coin kripto atau korang terjun dalam bidang ni, do your research and analysis. So, sampai jumpa di episod Kumpul Bitcoin yang seterusnya.